Dan tak pernah lagi saya tengok orang start motor, padam. Start, padam. Pasal orang? Niat tak masuk. Bila saya cakap macam ni, ada orang kata, Ustaz jangan nak memudah-mudahkan sangat agama ni. Dah memang mudah, kita nak pergi susah apa-apa. Tuan-tuan, hadis yang Nabi sebut tentang amalan dengan niat ni, Nabi sebut bila? Nabi kata, innamal a'malu bin niat, amalan dengan niat. Bila Nabi sebut? Nabi sebut dekat-dekat nak hijrah. Ataupun sewaktu hijrah, sahabat Nabi kata, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Nabi sebut waktu hijrah. Salat bila? Pensyariatan salat ni bila, tuan-tuan? Pensyariatan salat Isra' Mi'raj sebelum hijrah. Kenapa Nabi lewat sebut tentang niat sedangkan orang dah salat sebelum tu? Kerana niat bukanlah satu benda yang susah. Niat bukan satu benda yang susah. Sebab itu Nabi ajar Ibn Mas'ud solat 2 rakaat sebelum bersama dengan isteri malam pertama. Nabi ajar, tapi Ibn Mas'ud kata, tak pernah tanya, Nabi macam mana nak niat? Nabi ajar orang buta salat 2 rakaat bila ada hajat. Lepas tu Nabi suruh berdoa. Dia tak kata pula, niat macam mana niat? Benda yang simple. Kita tahu waktu apa, salat apa, berapa rakaat, duduk belakang imam. Bahkan kalau orang tanya, ni pakcik, dengan takbir ni pakcik nak buat apa? Saya nak salat Zuhur 4 rakaat. Yang orang tanya, pasal apa? Tak salat ke? Pakcik dah ada niat, saya nak test je. Niat dah ada. Tapi kalau dia angkat takbir waktu Zuhur, pakcik nak buat apa dengan takbir ni? Tak tahulah. Maknanya pakcik tu pun dah tak apa nak normal lah tu. Boleh faham? Maka sebab itu dalam bab niat ni kita jangan susahkan orang. Saya tengok susah orang Melayu nak niat ni tak masuk-masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai imam rukuk pun dia tak masuk lagi. Sedangkan waktu makan bukan main laju dia makan. Perlu niat tak? Entah makan perlu niat tak? Makan perlu niat. Minum pun perlu niat. Tapi waktu makan laju. Tak ada pula dia paling slow makan. Dia paling laju. Orang belum habis pinggan, dia dah habis 2 pinggan. Tapi bab solat, dia lambat masuk. Kerana dia salah faham dalam bab niat. Okay? Cuma ulama' sebut, ulama' fiqah dia sebutlah ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Yang tu kita tak nafi. Qasad ni tujuan, tahu nak buat apa. Dia tahu bila qasad, tujuan, pasti. Ta'arud, waktu dia buat tu, dengan niat. Ada tujuan. Ta'yin, mesti bezakan antara yang lain. Kalau orang tanya, dia bangun sahur. Ni bangun sahur ni nak buat apa? Saya bangun sahur ni nak solat. Nak puasa. Apa? Puasa Ramadan. Dia ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Bila nak solat, tujuan dah ada dalam jiwa. Apa ni? Saya nak solat. Apa? Solat Zuhur. Ada ta'yin, ada qasad, ada ta'arud.